Kalau korang datang ke Phuket tapi tak tahu nak pergi mana, so jom aku kongsikan 3 tempat menarik. Okey, tempat yang pertama adalah Skywalk dekat Honeymoon World. So tempat ni sesuai untuk korang yang nak buat aktiviti santai dengan anak-anak korang. Kat sini korang boleh belajar jenis-jenis pokok. Lepas tu dia ada satu tempat macam Skywalk ni, panjang dia lebih kurang 500 meter. So lebih kurang setengah jam lah korang boleh naik kawasan ni sambil menikmati kehijauan yang ada dekat kawasan Phuket ni. Okay guys, tempat yang kedua korang boleh pergi dekat Tsunami Memorial Park. Kat sini lah kawasan di mana dulunya ada tsunami dekat kawasan Thailand ni. So kat sini korang boleh belajar, korang boleh ajar anak-anak korang macam mana kesan daripada tsunami yang berlaku dekat Thailand ni. So kat sini juga ada macam-macam juga jualan, korang boleh beli. Lepas tu yang menariknya lagi, kat sini korang boleh beli air kelapa. Lepas tu korang boleh enjoy dekat pantai yang ada dekat sini. So memang best untuk aktiviti santai dengan anak-anak. Korang boleh try pergi kat sini nanti. Guys, untuk tempat yang ketiga ni adalah Pasar Malam Kalim dekat Phuket. So korang boleh search je Pasar Malam halal food Pasar Malam dekat Phuket. So nanti dia akan bawa kat kawasan ni. Kawasan ni dia start bermula daripada pukul 5 sampai malam lah. So korang boleh enjoy makanan dekat sini sambil korang boleh lepak santai dekat kawasan tepi-tepi pantai ni. So guys, itu saja 3 tempat menarik yang ada dekat Phuket ni. So jangan lupa follow, like dan share kepada ramai orang. Dan jumpa anda lagi.